saya cakap air ais tu tak salah pun. Yang salah biasanya kita minum air ais tu air manis. Ais tu tak salah. Yang salah air yang disejukkan oleh ais tu. Kita punya penentu kita akan gain weight ataupun lose weight for that week adalah jumlah kalori intake. Kalau kata kita ni memang tak makan whole day, seperti puasa lah. Mana mungkin kita tak makan sebelum pukul kita nak makan selesai sebelum pukul 8. Biasanya akan ada pecah-pecahan lah. Betul. Biasanya kalau kita ni makan terlalu lewat, lepas tu kita tidur, the excess energy, selalunya kita ni kebanyakannya excess kan, betul kan? Kita tak guna energy tu dan kita terus rehat. Kalau lewat sangat perut kita dah nak shut down. Dia nak tidur dah ni shut down. So tak digest pun. Satu. Dua, kalau dia dah siap digest pun, the energy yang telah terhasil oleh meal tu tadi jadi store jadi fat, unused energy. Doktor, saya nak check kolesterol saya dan semua dan sebagainya. Umur baru 28, darah tinggi, kolesterol turut sangat. Muda-muda ni dia orang akan jadi sangat down, sangat depressed bila dia orang tahu dia ada penyakit. Kalau kita ni obese, kita dah ada penyakit kronik satu dah. Kita punya fraternity ni sedang berusaha untuk advocate yang mana obesity tu sendiri adalah salah satu penyakit kronik dah. Rakyat Malaysia berapa nisbah dia? Kita terror ni kat South East Asia, kita nombor 2 adult. Kan childhood obesity kita nombor 1 kat South East Asia. Yes. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, selamat datang ke Peduli Radio, radio kebajikan pertama di Malaysia. Jadi di sinilah suara-suara NGO, di sinilah suara-suara kebajikan, di sinilah suara-suara maklumat kepada masyarakat kita sampaikan kepada anda. Jadi kepada semua, terima kasih kerana bersama saya YBSM di Peduli Radio, yang mana hari ini kita ada topik yang cukup istimewa yang kita nak kupas tentang kesihatan. Jadi bersama dengan saya hari ini kita ada tetamu istimewa yang akan saya kira lebih layaklah untuk bercerita tentang kesihatan, iaitu saya jemput dan saya persilakan Dr. Sakinah daripada Klinik Anda Wangsa Melawati. Saya. Selamat datang Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat Doktor? Alhamdulillah. Okey. Cuma saya tengah terganggu dengan live ni. Saya macam masuk ke tak masuk ni, masuk ke tak masuk ni. Tak apa Doktor. Kita bagi, tak apa. Sambil-sambil tu kita boleh tengok. Kalau nak adjust ke apa, tak ada masalah. Jadi kepada semua pendengar-pendengar Peduli Radio, hari ini kita bersama dengan Dr. Sakinah daripada Klinik Anda Wangsa Melawati, yang mana kita nak berceritakan tentang tajuk iaitu mitos dan juga fakta kesihatan yang masih ramai yang percaya. Jadi saya yakin setiap daripada kita tahu ada banyak mitos-mitos ataupun banyak kadang-kadang petua-petua yang kita pun tak pasti kesahihan petua-petua tersebut. Jadi sebelum kita mula masuk ke topik-topik yang panjang lebar, hari ni banyak ni sebenarnya petua ataupun mitos yang saya nak tanya dengan doktor. Mungkin doktor boleh perkenalkan diri doktor dulu, daripada mana, latar belakang sedikit. Mungkin ramai pendengar kita nak kenal Dr. Sakinah. Jawapan yang ni saya tak prepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diperkenalkan, saya Dr. Nur Sakinah binti Kamarul Bahrain. In charge Klinik Anda Wangsa Melawati dan satellite di radius kami lah. Ada beberapa around the area for 10 years in private practice. Sebelum tu macam biasalah, compulsory government service. My last serve in the government Jasin Melaka. Mungkin 10 tahun lepas, dah lama pula 10 tahun lepas nak suruh orang ingat kan. Otherwise saya ada 5 orang anak and full time mother. And macam mana satu full time? Dua-dua lah. Mana satu full time? Klinik jaga kan? Mana satu full time? Full time mother lah kot lah. Full time mother dan part time jaga klinik. Betul? Macam tu lah, whichever lah satu. Alhamdulillah. Jadi saya cukup beruntung di Peduli Radio kita dapat bawa Dr. Sakinah bersama kita, sebab
dengan kepakaran, dengan pengalaman yang ada, mungkin kita nak kupas satu persatu perkara yang masyarakat sendiri pun tak tahu benda ni betul ke tak betul. Mungkin ada yang kadang-kadang amalkan perkara tu, dia rasa benda tu menjadi. Tapi sebenarnya itu hanyalah sekadar mitos ataupun mungkin petua orang lama. Jadi saya mungkin nak startkan dengan, mungkin doktor boleh cakap lah kenapa sebenarnya masih banyak mitos kesihatan yang orang ramai percaya. Walaupun sebenarnya hari ini kita ada banyak dah medium-medium untuk kita dapatkan maklumat yang terkini, maklumat yang lebih relevan. Jadi kenapa doktor rasa masih lagi orang percaya? Okey, mitos ni kebanyakannya lah kalau dalam komuniti kita ni Malaysian, mostly saya rasa bukan Melayu je. Melayu dia ada mitos dia sendiri. Chinese mitos dia sendiri, Indian mitos sendiri. So boleh bayangkan kita ni kan, negara kita ni majmuk. Betul. Kita punya mitos tu triple. Itu baru 3 yang utama. Ya, kita pun masuk Sabah Sarawak. Betul, semua tu. Betul. Banyak mitos masing-masing tu dan kita sangat majmuk sampai kita ambil mitos each other. So jadi banyak sangat. Tu kekangkan dia tu, dia akan ambil masa dan saya rasa memang takkan pernah hilang lah. Betul. Cuma what we can do is keep on advocating, educate. Saya tidak ada apa-apa masalah dengan macam tips kita punya budaya yang selama mana dia tidak memudaratkan. Okey. Dan pada saya yang memudaratkan tu yang kita kena kekang lah. Yang tidak memudaratkan tu ni personal opinion kita bolehlah raikan. Selalu perbincangan ni dia timbul bila ni dalam berpantang. Kan? Itu paling banyak ya, macam contoh mak betul saya tak dengar so tak apa. Contoh tak boleh minum air sejuk. Betul. Paling simple. Betul. Saya memang mengaku memang masa dalam pantang saya minum air sejuk, minum ais ikut keselesaan saya sebab Malaysia ni panas. Dipraktikkan Yes, and no problem. Haven't given me any problem. Okay. Alhamdulillah. Cuma kita tidak perlulah argue macam mak betul kita kata minum air suam je, jangan minum air sejuk tu, air tu. Kita raikan lah. Kita tidak akan ada apa-apa benefit pada mana-mana pihak untuk kita bergaduh lah. Kita tak perlu menang dalam benda yang tidak memudaratkan. Tapi kalau benda tu sampai macam contoh tak boleh kena jemur anak ni sekian-sekian waktu, tapi kita kata tak boleh, anak ni tengah nak nyusut, something like that, yes, you kena bermuamalah dengan lebih lagi, kan, berbincang dengan lebih lagi. Tapi kalau macam takat air sejuk tu, you cakap depan mak mentua you janganlah minum air sejuk, tak? Betul lah. Tapi di belakang silakan lah. Tapi husband tu kena tolong cover sekali lah. Dari segi sainsnya tak ada apa-apa masalah lah sebenarnya, exactly. Kan. Cuma pada saya mitos tu terjadi sebab kita ni sangat deeply rooted dalam kita punya, alhamdulillah memang budaya kita tu indah, cantik. Tapi bila masuk bab kesihatan dia jadi tricky sikit. Betul. Tricky sikit, dan kita adalah satu komuniti ataupun masyarakat yang sangat bersopan santun. Kan? Kita bukannya macam ini tak boleh. Bukan, tak boleh. Salah. No, kita akan macam betul. Ya betul. Walaupun kita tak setuju. Betul. So it's high time untuk generasi kita, terutama yang macam mana saya nak cakap, saya tak tahu siapa millennial, Gen Z tu saya tak boleh nak labelkan. Saya tak berapa ingat dia punya ni. Cumanya yang middle age ni lah terutamanya untuk biasakan yang betul. Dan betul kiranya yang salah tu kita stop biasakan lah. Kita kena biasakan yang betul. Betulkan yang salah. Tapi tidak perlu argue selagi mana dia tidak memudaratkan. Okey. Jadi itu sedikit penerangan awal tentang mitos-mitos ni lah. Sebab maksudnya tak ada salah untuk amalkan, tapi kena pandai untuk tolerate lah. Sebab ini kadang-kadang lebih pada petua, betul. Daripada orang terdahulu bawa, kena ikut, duduk pula dalam culture, dalam kehidupan bersama. Jadi itu yang nak kena jaga, kan doktor, kan? Jadi sebenarnya hari ini ada banyak mitos yang saya dah dapat cari, kita keluarkan. Kita nak tanya dengan doktor lah. Sebab saya rasa mungkin pendengar-pendengar kita pun bersetuju ada beberapa perkara-perkara yang kat sini yang selalu diamalkan. Tapi betul tak tahu pun betul ke tidak. Betul? Jadi yang pertama doktor, tadi sebab cerita pasal air sejuk, doktor yang sebut air sejuk. Ada orang kata mitos je kalau minum air ais ni, boleh jadi gemuk. Betul ke doktor?
almost every day saya kena betulkan kepercayaan itu. Okey. Sangat commonnya. Almost every day. Semalam baru ada. Orang selalu tanya kat mana doktor? Klinik bila saya consultation kan. Okey. Kefahaman tu adalah minum air ais gemuk. Saya cakap air ais tu tak salah puan. Yang salah biasanya kita minum air ais tu air manis. Biasanya air ais yang orang masukkan. Saya minum air ais saya doktor. Kita yang biasa minum air kosong ni akan bayangkan air kosong ais lah. Tapi yang dia masukkan teh ais dia. Ais tu tak salah. Yang salah air yang disejukkan oleh ais tu. So sebenarnya yang menggemukkan tu always adalah lebihan kalori. Okey. Lebihan kalori akan datang daripada high calorie food. Okey, betul. So kalau dari segi air yang tinggi kalori, air manis. So kalau air tu sepanas-panas alam pun tapi dia tu tinggi gula, betul. Dia menggemukkan. Tak ada ais pun dekat dia. Jadi janganlah salahkan ais sebenarnya. So ais kosong, kalorinya zero. Okey. Celah mana dia boleh menggemukkan? Cuma saya faham kadang-kadang ada orang dia lebih sensitif sikit. Bila dia minum air sejuk, dia akan macam jadi indigestion sikit. Dia sendirilah rasa tak selesa perut dia, so dia akan bloated dan sebagainya. Tapi tidaklah, tidak sama. It doesn't equal to air ais kosong menggemukkan. So mitos lah. Kalau nak dikatakan yes or no, it's a mitos lah. Then kalau ais kosong boleh lah? Boleh. Silakan. Okey, jadi satu mitos dah terjawab tentang minum air ais boleh buat gemuk. Jadi yang kedua doktor, hari ni kalau kita sakit semua akan pergi jumpa doktor dekat klinik. Alhamdulillah. Semua jumpa doktor bila sakit demam ataupun apa-apa selalu dapat ubat antibiotik. Okey. Jadi ada soalan tu, antibiotik betul ke boleh sembuhkan semua penyakit? Okey. Biasanya kita petik satu common problem orang datang harian ke klinik Okey. Paling kerap apa? Demam, sakit tekak kan? Biasanya demam yang sakit tekak ni lah. musim ni kan? Musim. Sekarang? Biasanya mesti akan datang dengan sakit tekak ataupun batuk sesama. Okey, saya ambil tonsil lah. Biasa orang cakap tonsil kan. Tonsil, sakit tekak. Majoriti pesakit yang dijangkiti jangkitan tekak ni, majoriti adalah viral infection. Okey. Infection viral. Betul. Okey. Dan viral infection ni, virus ni yang menjangkiti pesakit tu, takkan mungkin respon pada antibiotik. Okey, saya patah balik Antibiotik ni fungsi dia adalah untuk membunuh bakteria. Khalas, tu sahaja. Selesai. Itu je. Itu je function dia. Okey. So mana mungkin antibiotik menghilangkan sakit kepala, betul tak? Betul. Sakit kepala kita cari Panadol, paracetamol. Kita takkan makan antibiotik. Kita takkan expect antibiotik tu akan hilangkan sakit kepala tu. Sama juga dengan bila kita ada viral infection, yang ketika itu sakit tekak kita tu bila cek darah, kalau lebih nak tunjuk kat patient lah, kita akan cek darah, ni viral infection. Kalau kita bagi antibiotik, adakah kita akan expect dia punya jangkitan tu diselesaikan? Saya rasa itu agak simple dia punya perbandingan lah. Kita takkan expect antibiotik baikkan sakit kepala, kenapa kita expect antibiotik tu baikkan viral infection? Ini yang kadang-kadang kita tak nak argue, tapi kita akan usaha untuk educate. Sebab apa? Dia memudaratkan kalau kita memberi antibiotik tu di mana keadaan sebenarnya tidak diperlukan. Saya boleh ulas apakah dia punya side effect ke? Boleh. Teruskan je doktor. Alright. Antibiotik bila dia tidak ada kerja, majoriti jenis-jenis antibiotik boleh menyebabkan gangguan pencernaan, gastric irritation dan akan menghasilkan perut tak sedap, cirit-berit. Elok-elok dia demam sakit tekak je, dia ada cirit-berit pula, dah dehydrated pula anak tu. Bila dia tak ada kerja lah, basically maksudnya itu bukan jangkitan bakteria. Faham. Yang kedua, apa dia boleh buat? Badan kita akan lama-lama alah biasa tegal biasa kan? Macam aku ni dah kenal antibiotik ni. Ya, ataupun ada kuman-kuman tu, ada sedikit traces dalam badan kita, ni dah kenal. So next time bila kita betul-betul memerlukan antibiotik tu untuk merawat bacterial infection yang betul-betul takluk dah, badan you akan memerlukan antibiotik yang lebih kuat dan lebih kuat dan lebih kuat. Ini kita panggil antibiotic resistance. So membahayakan lah. Dia eventually kalau tidak dikekang akan membahayakan pesakit tersebut lah. Anak tu ke, biasanya anak lah, sebab
mak ayah betul sikit kan. Betul. So take time lah, saya akan advocate kalau fellow doctors kan, ambil masa sikit untuk educate the parents. Kalau macam they all macam sangat-sangat concern, kalau ada kemudahan untuk cek darah dekat klinik tu and tunjuk. Kadang-kadang dia macam kita cakap ni macam, you ke doktor ni kan. Saya cakap, biasa majority viral infection, tapi saya cek darah dulu. Sekali bacterial infection, saya start antibiotik. Macam tu. So cek darah memang kita akan jumpa lah sama ada viral infection Betul, ataupun dia memberitahu. Cuma adalah certain condition, darah dia tu nampak macam normal, tapi dekat seminggu dah budak ni tak baik kan. So adalah jenis-jenis antibiotik yang kita akan challenge, akan beri juga challenge, tapi masa tu untuk mengelakkan hospitalization lah kan. So kita try challenge. Kalau dia tak respon juga, saya akan buat referral lah. Biasanya begitu. Alright, jadi tadi tentang ubat antibiotik. Jadi kepada semua pendengar-pendengar Peduli Radio ataupun mana yang melihat video ini, anda boleh terus like kita punya social media di Facebook, Instagram, di TikTok. Dan juga kalau nak tengok video penuh program kita hari ini, boleh ke Facebook Peduli Radio. Di sana nanti akan ada video penuh tentang program kita pada hari ini. Jadi doktor, kalau orang yang nak tahu mungkin ada soalan lepas ni kepada doktor, kat mana diorang boleh bertanya dengan doktor dah? Ataupun kena datang klinik? Soalan ni kena datang klinik? Mudahnya datang klinik lah. Saya kadang-kadang usahakan lah, kalau macam katakanlah kita ambil snippet session ni, saya akan usahakan jawab kat komen tu. Tapi kalau kat DM tu kadang-kadang dia payah sikit lah, dia tak terkejar tangan. Saya yakin mesti banyak kot DM tanya itu tanya ini. Tapi sebab mungkin saya kurang responsif, jadi dia tak banyak sangat. Tapi kat komen biasanya saya akan usahakan, ataupun saya punya jentera-jentera tolong jawab, ataupun kalau dia tak boleh jawab, doktor ada orang tanya ni, doktor boleh jawab. Sebab yalah, mana tahu ada daripada yang melihat kita ada soalan-soalan yang mungkin nak tanya direct dengan doktor, nanti boleh di ruangan komen kita. Jadi doktor, kita ni ada banyak ni sebenarnya kita punya mitos yang kita dah jumpa. Betul. Seterusnya doktor, saya nak jam kejap. Jam je tak apa. Tentang makan malam lepas pukul 8 jadi gemuk. Jadi sekarang ni sampai orang takut sebelum maghrib tu kena makan malam dulu. Betul ke tak betul tu doktor? Okey. Macam susah nak menjawab je. Susah menjawab. Dia panjang. Macam dah ramai sangat orang tanya soalan ni. Dia has been lama lah kata-kata ni dan tidak selesai-selesai. Rasa macam dah ada orang kupas, tapi dia akan still timbul. Salah faham lah kiranya kan. Macam ni. Kita punya penentu kita akan gain weight ataupun lose weight for that day tu macam impossible sikit lah. That week adalah jumlah kalori intake. Betul. Dan energy expenditure ataupun penggunaan energi lah. Kalau kata kita ni memang tak makan the whole day, seperti puasa lah. Mana mungkin kita tak makan sebelum pukul kita nak makan selesai sebelum pukul 8. Biasanya akan ada pecah-pecahan lah. Betul. Biasanya terutama kalau orang buka light lepas solat maghrib baru dia makan. Biasanya dah jadi 8 lebih, 8.30. And dia adalah okey sahaja. Selagi mana kalori intake kita waktu tu tidak melebihi penggunaan kalori kita seharian tu lah. Tapi kalau orang yang nak lose weight, dia kena aim lain sikit. Dia kena aim, penggunaan kalori badan dia contoh 2,000. Ikut saiz badan tinggi dan sebagainya, active metabolism. Dia nak turun berat kan, dia kena makan bawah 2,000, mungkin sekitar 1,800, 1,700 kalori dia. Itu untuk lose weight. Tapi untuk tidak naik berat, cukup sekadar dia aim penggunaan kalori badan dia untuk hari tu dan dia tak lebih. Maintain je lah. Tak kisah dia makan tu pagi, tengah hari, petang atau malam. Cuma ada cuma. Biasanya kalau kita ni makan terlalu lewat, lepas tu kita tidur. Betul. The excess energy, selalunya kita ni kebanyakannya excess kan, betul kan? Betul. Jarang lah kita ni macam under eat, melainkan kita consciously kurangkan makan sebab kita nak kalori deficit tu kan. Kita tak guna energy tu dan kita terus rehat. Beza yang kalau kita makan lunch, kalau kita makan lewat petang pun kita masih akan ada pergerakan lah. Ada pergerakan naik turun rumah, tangga rumah semua. Energi tu akan digunakan. Tapi selalu lepas dinner yang terlalu lewat, kita hanya akan terbungkang, duduk sedentary ataupun tidur terus. That's worse. Satu, indigestion. Kalau lewat sangat, perut kita dah nak shut down. Dia nak tidur dah ni, shut down. So
tak digest pun. Satu. Dua, kalau dia dah siap digest pun, the energy yang telah terhasil oleh meal tu tadi jadi store jadi fat unused energy. So katakanlah kita tak boleh elak lah kan, kita tak boleh elak dinner tu kita memang lewat sikit dan kita tahu kita termakan lebih. Ini kalau termakan lebih lah terutama. Boleh amalkan berjalan ataupun brisk walking 15 to 20 minutes just right after the meal. Okey. Untuk kita seimbangkan level glukos kita supaya tak spike dan buat insulin. Dan kejap lagi kita tidur lambat, terus lapar. Those are insulin resistant sebab yang kita punya meal yang besar tadi tu. So ini antara trik dia. Jalan 15 ke 20 minit selepas kita punya big meal lebih efektif dalam kontrol kita punya berat badan tu berbanding dengan 1 jam 2 jam di gym time lain. Okey. So itu antara trik lah kalau dia tak ada tempoh lah, maksudnya selepas pada makan tu dalam masa 1 jam 2 jam jangan tidur the ke best apa is, ke. The best is at least 1 jam. At least lah. At least 1 jam. Yang the best is 2-3 jam lah sebenarnya juga. So it will go down to time macam tu juga. Last meal you sepatutnya dalam 7-8. Okay. Sepatutnya. Saya suka sebab banyak pula cerita pasal makan, pasal gemuk kat sini kan. Kita memang kat Malaysia makan je cerita dia paling meriah. Hari ni kita dah dikenalkan dengan beberapa produk, antaranya Mounjaro, Reta, apa lagi ada Reta? Kalau nama ubat tu semaglutide, tirzepatide, retatrutide. Tapi kalau brand, kita boleh sebut brand ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh, kan? Tak ada masalah. Sini okey. Sini okey ya. Tak ada Polysize. Tak ada. Mounjaro, Ozempic rebranding to Wegovy, Reta tak masuk lagi kat sini. Yang oralnya ada Ribosys. Ini kalau kita berbicara tentang GLP-1 yang terbaru ni lah. Sebelum dia tu banyak je lagi benda lain. Tapi saya pun sendiri tak favor lah antara macam ada antipsychotic drug yang digunakan. Tapi yang tu dia banyak kacau kita punya rentak jantung. Banyak side effect lah. Semua produk tu ke? Tak, bukan yang tadi tu. Yang lain-lain sebelum tu. Yang lain-lain. Yang sebelum ni lah. Sebelum ni. Okey. Sebab sekarang ni saya rasa dah macam tak tahulah trend ke apa ke, orang dah mula ke arah itu. Okey. Sebenarnya kalau tanya saya, kalau bukan sebab kos, saya akan advocate every single person yang masuk dengan masalah obesity, dengan chronic illness untuk ambil. Which one? Any of it. Sama ke dia punya kesan ataupun dia bergantung kepada doktor punya check? Maksudnya doktor nak kena kenal pasti dulu yang mana sepatutnya dia pergi. Okey. Dia bukan satu imbangan je. Kita akan ambil kira beberapa faktor termasuklah kemampuan you. Sebab yang satu brand tu like Ozempic, Wegovy ini, dia lebih cost efektif daripada Mounjaro. Walaupun saya kata dia lebih cost efektif, dia masih mahal lah. Dia masih agak costly jugalah. So kalau bukan sebab harga, saya akan almost all patient saya akan promote. Tapi sometimes kita tahu, contoh macam dia datang under contoh Madani, Madani punya panel kan, kita tak buka lah cerita yang tu. Sebab tak mungkin dia tak berminat dan tak masuk dalam dia punya bajet. Tapi kalau dia tu saya tengok panel yang cover. Ada panel yang cover. Alhamdulillah, yes. Sebab dia dikira untuk membaikkan penyakit. So tak banyak panel yang cover, tapi ada panel yang cover. Maksudnya kena identify ada sakit dulu ke? Betul. Kita kena buat proper screening, kena ada indication untuk start lah. Tidaklah boleh kita start secara rekreasi macam tu. Memang sebenarnya ada a clear guideline siapa yang kita patut start, apakah kriterianya. Yang luar daripada kriteria tu, saya tak kata saya tak bagi start. Tapi saya akan bagi tahu dulu dia punya risk, pros and cons. Contoh, adalah saya punya staff lah kan. Staff kita beranilah bagi, kalau macam orang luar susah sikit kita nak pantau kan. Nak kahwin. Inilah nak so saya akan cakap, saya akan cakap BMI awak ni dah okey kan. Awak aim berapa ni? Jangan sampai mudarat pula. So kita pantau nicely lah. Itu maksudnya memang purely kosmetik lah. Tapi kalau ada juga orang yang dia kurus tapi dia ada masalah kesihatan.
Sebab ubat-ubatan ini, regardless of weight loss dia ada protection against penyakit jantung, stroke. So sekarang ni bukan hanya pakai endocrine yang biasanya akan turunkan berat badan orang dan sebagainya, gunakan ubat-ubatan ni. Pakar kardiologis pun dah mula guna walaupun pada patient dia orang yang BMI normal. Sebab dia nak effect prevention of the next heart attack tu. So kiranya sebab tu saya tidaklah begitu aktif promotekan injections ni di social media. Sebab apa? Sebab saya tak nak terlihat sama macam orang yang promote ubat-ubatan ni macam pisang goreng kat TikTok. Betul. That's why I don't promote it in social media. But I took the time di dalam klinik lah. Bila saya jumpa, minta maaf puan puan pernah tak dengar gini. Biasanya saya start lama dulu ada Saxenda, kalau pernah dengar. Saxenda ni dia cocok daily. Yang baru ni dia cocok weekly. Betul. Saya start dengan Saxenda dulu lagi. Sebab apa? Sebab saya keep awalan tu untuk bantu patient-patient saya yang TTC. Yang nak try to conceive. Dan masalah obesity ni memang ala 10 orang TTC datang, 8 lah obes. Senang kira macam tu. Sangat common. Jadi saya mula daripada dulu lagi. So bila ada Ozempic dan Mounjaro ni, kita excited sebab kita memang dah gunakan regime ni. Betul. Cuma benda yang better. Tapi kadang-kadang kalau orang dah ada fix idea buat sesuatu, susah untuk kita breakkan dia punya idea tu, melainkan dia sendiri yang datang dan bertanya. Sebab tu saya tidak promote di social media lah biasanya. Tapi teknik, cara semua sama, cocok lah maksudnya. Cocok, betul. Kan? Tapi dia ada yang makan. Ada yang makan. Macam Ozempic, dia ada oral Ozempic, nama dia Rybelsus. So ada option, dia ada pros and cons dia jugalah. Keberkesanan dia, memang ada orang berpendapat yang lebih mahal itu lebih efektif. Betul, ada orang cakap macam tu. Tapi from my observation dan feedback patient, ada yang lebih respon badan dia dengan yang the less cost tu. So pada saya memang kena tailored tu setiap pesakit itu. Dia tidak ada macam one regime fix all, tak boleh. Sebab tu macam dekat klinik saya, biasanya patient akan datang setiap minggu. Cuma bila dia dah expert ataupun dia nak travel, kita akan anjurkan ataupun bagi dia motivasi untuk bawa baliklah pen tu, sebab kita tak nak dia terputus. Dia tak nak terputus sebab kalau awal-awal tu berhenti awal sangat ataupun terputus, dia senang rebound. Alright. Ni saya tanya banyak macam nak buat tau. Tanya sendiri macam nak buat. Actually, kalau biasanya, kalau cost is not your issue kan, insyaAllah kalau you dengar saya cerita about your condition, maksudnya kita akan cakap, kalau you gini, contohlah, saya tak tahu, tapi kalau contoh Encik Syafiq ada darah tinggi. From the study, if you manage untuk turun 10% daripada berat, you akan dapat achieve a very good control sakit darah tinggi tu. Mungkin daripada 2-3 jenis ubat darah tinggi you on, boleh jadi satu je. Ataupun daripada dos yang tinggi, dia akan jadi dos paling rendah. Dan from the journal juga, kalau dapat turun up to 15% or more, you boleh reverse. Sebab tu saya sangat excited untuk semangatkan patient saya start, terutama yang ada penyakit kronik dan dia masih muda. So datang kat kita kan primary care. Cek darah, doktor saya nak cek kolesterol saya dan semua dan sebagainya. Umur baru 28. Darah tinggi, kolesterol turut sangat. Tu saya akan advocate, boleh tak kita start injection ni? Kita akan cuba curatekan ikut you punya budget. Dan dah beberapa patient yang berjaya hilangkan darah tinggi tu, and dia sangat-sangat happy, terutama yang muda ni. Kalau yang dia dah lama ada penyakit tu, mungkin dia macam tak put sangat harapan lah kan. Tapi yang muda-muda ni, dia orang akan jadi sangat down, sangat depressed bila dia orang tahu dia ada penyakit. Tu saya cakap, tak apa, don't worry, kita boleh start this regime. You can be free of the disease, and be the better version of you lah dalam kesihatan yang lebih optimum. Jadi kepada pendengar kita, kalau ada yang nak pergi, so maksudnya kalau nak tahu harga, kena datang ke klinik lah. So saya pun tak apa-apa harga sebab it's a price war. Faham. Kan, it's a price war. Lagi-lagi dengan social media ni. Betul. Macam-macam orang ada jual.
So kalau saya datang dapat special price? InsyaAllah. Okey doktor, saya nak tanya ni, ada lagi ni banyak kita punya mitos ni, kita berbalik kepada mitos kita balik. Kopi boleh menyebabkan darah tinggi tu kekal. Maksudnya kopi tu adalah ejen untuk menjadikan darah tinggi tu kekal ataupun lebih tinggi. Betul ke tak betul? Okey, ini pun kesian kopi. Kesian kopi. Kopi ni sebenarnya sebagus coklat koko tu. Dark chocolate sebenarnya very good. Very good for the heart, very good for the brain, very good for overall health. Kopi pun sebenarnya sangat bagus. Dia banyak bagi benefit, cuma kita dah terlalu over mengolah dia. Dan dia bukan jadi satu drink coffee lagi dah, dia jadi dessert. Kebanyakannya lah. Yang tu kita boleh sentuh kat tempat lain. Cuma kopi tu sendirilah kita balik kat situ. Like simple coffee, low sugar punya kopi. Kalau diambil tidak berlebihan, dia sebenarnya sangat beneficial. Sebenarnya kopi tu bagus. Memang dia boleh kita ambil lah kopi kan. Kita ambil kita punya cup of coffee tu. Dia boleh naikkan sekejap blood pressure kita, tapi dia tak kekal. Sebab dia memang enhance kita punya metabolism dalam tempoh tu kan. And then kita akan jadi alert, heart rate kita tinggi. Bila heart rate tinggi, BP akan tinggi. Tapi for a while itu sahaja. For a while tu sahaja. Lepas tu nanti dia dah wear off, dia dah keluar dari sistem, dia hilang lah. Cumanya kalau you memang tengah BP tinggi waktu tu, mungkin you akan rasa exaggerated lah sakit kepala tu. BP tu akan naik lagi kan. So kita kena, sebab itulah kita ni bila dah sampai saya suggest 30-35 ke atas lah sebenarnya dah kena saring dah. Dulu kita ambil 40 selalunya. Sekarang pada saya 30-35 tu dah kena start saring dah. At least setahun sekali ke. Sebab kita punya penyakit kronik tu dah start mula lebih awal dan lebih awal dan lebih awal. Dan sebenarnya kalau kita ni obese, kita dah ada penyakit kronik satu dah. Kita punya fraternity ni sedang berusaha untuk advocate yang dah mana obesity tu sendiri adalah salah satu penyakit kronik dah. So you ada satu tu pun kita kena treat you macam mana kita treat orang yang darah tinggi kencing manis. Rakyat Malaysia berapa nisbah dia? Ingat tak? Kita terror ni kat Southeast Asia, kita nombor 2 adult. Kan childhood obesity kita nombor 1 kat Southeast Asia. Yes. Terror kan, kita menang kat situ kan. Hebat. So maksudnya makanan kat Malaysia sedap. Makanan pandai olah. Dengan buah-buahan lagi macam-macam. Tapi buah-buahan sebenarnya tak ada. Ada tak buah-buahan yang orang kata manis sangat lah, macam durian ke contohnya? Itu mitos ke macam mana? Buah. Buah. Okey. Kalau anda sihat, tak ada apa-apa ke masalah, silakan. You can indulge in the fruits. Cuma kita kena faham apa-apa yang bagus pun, kalau berlebihan dia memudaratkan. Contohlah itu harum manis harum manis betul. Sekarang dah tak habis, dah habis kot season kan. Dia sangat manis betul. Tapi kalau kita ambil in moderation, tidak berlebihan, insya-Allah tak ada apa-apa. Dia buat kita happy. Happy is a good plus point. Dia bagi kita nutrisi, some vitamins, dan happy lah, nombor 1 happy lah pada saya. Fiber pun ada juga. Cuma kalau kita ambil banyak sangat. Ini cakap orang sihat dulu tau. Dia senang cerit-berit. Manis sangat. If you ambil apa-apa yang terlalu manis, because gula ni bila dia masuk dalam usus kita, dia akan tarik air. So akan cerit-berit. Boleh cuba try makan buah yang manis-manis sangat banyak-banyak. InsyaAllah cerit-berit. InsyaAllah cerit-berit. Itu antara dia punya mudarat. So the key is always in moderation. Apa-apa pun. So durian, kalau you sebut durian, dia durian tricky sikit. Boleh tinggi sikit. Memang tinggi. Lepas tu sekarang ni dah macam-macam pula kategori durian, maksudnya ada jenis-jenis tu. Ada ke beza-beza pula tu? Ada yang lagi manis ke? Betul. Cuma saya tidak familiar sangat. Saya tak boleh nak kata Musang King tu gula dia lebih tinggi. Saya tak boleh nak kata. Doktor tak makan durian ke? Saya makan. Saya suka. Abah saya suka. Cuma ini pesanan khidmat masyarakat Suami saya tak tahan bau. Suami tak makan? Dia tak tahan bau. Dan dia tak makan durian. Tapi dia makan tempoyak, dia makan apa kita panggil serawa. Apa bezanya? Saya tak makan tempoyak. Saya macam tak boleh. Tempoyak tu saya tak boleh. So saya agak jarang lah makan durian. Jarang-jarang sangat. Kita nak jadi isteri solehah kan? Betul. Cumanya kalau kita kata kurma lah. Kita ambil kurma. Kurma kira buah juga kan. Kurma yang paling rendah GI
Okey. Paling rendah GI ni adalah maksudnya walaupun gula dia tinggi, kurma kan manis. Betul. Dia tidak akan lonjakkan bacaan gula kita. Oh, kurma. Yes. Ini memang kajian lah. Betul. Boleh ambil macam contoh air yang ada amount gula yang sama dengan kurma ajwa tu. You ambil air tu. Okay. So you check lepas sejam. Dengan you ambil kurma ajwa di jam yang lain. Sejam kemudian you check. Dia tidak akan spike yang sama. Okay, faham. So itu the beauty of the kurma fruits lah. Yang kegemaran Rasulullah ni, kurma ajwa. Baik, kalau kita pergi ke kurma yang lebih, dia macam mana ya, macam kita berisi sikit macam mejul, rotab, dia all ni memang gula dia orang lebih tinggi. Okay. Sebab tu sebenarnya kalau kita belajar, biasanya ustaz-ustaz lah banyak ajar, bagi pointer kan. Bila nak makan ajwa, bila nak makan mejul, bila nak makan rotab, dia ada time-time dia. Macam mejul, rotab, you ambil bila you buka puasa. Sebab kita memang gula tengah rendah. Nak naik tinggi, nak bagi energi cepat. Okay, kurma ajwa, kalau orang tengah weight control, nak jaga control kan, ataupun masa macam rutin harian, ajwa is the best. Macam orang buat air yang rendam 7 biji kurma tu, is the best to be done with ajwa lah. So itu kalau yang saya tahu dia punya content sugar gitulah. Tapi kalau kita bercakap tentang orang yang ada penyakit, dia orang kena berjaga-jaga. Kena ada limit lah. Basically macam orang Chinese durian tu macam tak boleh kecuali seulas. Oh, langsung tak boleh. Boleh rasa sikit je. Sebenarnya lah. Itu macam ideally. Sebab bukan hanya gula. Kita kena ambil kira mineral yang lain kat dalam tu. Potasium, kurma, durian, raisins. Diorang ni tinggi potasium. Yang dalam orang yang kencing manis, dia boleh disrupt rhythm jantung. So dia ada banyak lah perkiraan dia. Cuma if kita ni in moderation lah. Selama mana kita ni in moderation, insyaAllah tidaklah begitu memudaratkan. Okey, itu berkaitan dengan buah dan juga yang manis-manis tadi. Jadi ada lagi mitos yang contohnya lah, kalau makan vitamin C ni boleh cegah sesama. Sebab ada juga orang sampai pergi beli buah sebab dia sesama kan, lepas tu pergi kedai minum air orange, sangkis lah, apalah, sebab dia rasa itu ada banyak vitamin. Adakah ini mitos ataupun sebenarnya memang betul? Okey, untuk kita kata vitamin C ni prevent, dia tidak begitu tepat. Sebenarnya vitamin C, terutama in terms of supplementation, high dose vitamin C lah, high dose vitamin C sebenarnya tidak perlu diambil setiap hari. Oh, okey. Sebenarnya high dose vitamin C. High dose lah. Okey. Tapi low dose ataupun moderation seperti daripada kita punya makanan, it's very good. Sebab apa? Lebihan dia hanya akan keluar dari air kencing. Oh, okey. Vitamin C betul. Okay. Bila kita perlu ambil vitamin C ni, bila kita tak berapa sihat ataupun mula nak tak sihat. Because dia kebanyakannya adalah datang dengan tinggi antioksidan. Vitamin C itu sendiri adalah antioksidan lah. Dan selalunya mana dia datang tu, dia akan datang dengan beberapa lagi antioksidan. Bukan vitamin C je, dari kawan-kawanan dia lah. Sebab tu saya akan pesan dekat patient, ni tak sihat kan, saya bagi vitamin C yang high dose ni, makanlah dalam 4-5 hari. Tapi dia kata, oh saya memang makan vitamin C hari-hari. Kita akan check berapa dos dan kita akan cakap, mungkin tak perlu makan hari-hari. Bila you rasa down, lesu, nak tak sihat, baru you makan. Sebab selalunya kalau dia tidak ada kerjaan nak buat, dia akan keluar ikut air kencing dan kita ada air kencing yang mahal sahaja. Okey, so pasal vitamin C pun kita dah tahu. Doktor, ni ada lagi ni mitos dia. Dia kata kalau luka, sapu ubat gigi cepat sembuh. Pedih rasa tu, tapi dia kata cepat sembuh. Hati saya pedih mendengarnya. Meh kita dengar suara pedih daripada seorang doktor. Okey, ubat gigi yang saya pernah dengar biasanya ni terbakar. Burn. Burn ya. Kalau luka saya jarang dengar lah. Tapi kita boleh relatekan, cuba relatekan lah. Ubat gigi tu mungkin teori orang lah dia sejuk. Dia tu ada sensation cooling tu ya. So kalau burn, cooling lah. Dia akan lawan lah. Sebenarnya yang cool daripada ubat gigi tu adalah mentol. Betul. Mentol ni dia mampu irritate kita punya skin. Dia burnkan lagi kita punya skin. So sebenarnya lebih
menerukkan. Dia memudaratkan lagi keadaan. Mengadvancekan lagi burn tu. So sebenarnya memang kita akan kata please jangan letak ubat gigi dekat terutamanya burn. Kalau kat luka, memang suasana mula sedih lah. Ini daripada orang dulu-dulu ni yang bawa ni saya rasa. Dulu ni orang guna ni lah, kapur. Kapur. Betul kalau luka. Kapur saya dah lama tak jumpa. ke? Jadi saya tak berapa nak tahulah. Tapi saya percaya teorinya ada lebih kurang sama. Dalam kapur sirih tu pun dia mentol. Kan? So tidak. Sebenarnya kita hanya perlu macam burn kan. Lalukan air sejuk. Sepatutnya. Air sejuk. You need to stop the burning progress tu. Okay. So bila kena je terbakar tu, lepas tu kita terus lalukan dekat bawah tap air yang sejuk. Selama yang mungkin on the way kita nak ke hospital. Takut apa? Takut gelembung apa dia tu? Akan selagi mana kita rasa panas tu, proses pembakaran masih berlaku. Okay. So bila kita lalukan bawah air, proses pembakaran tu halted lah. Terenjat. Itu dia punya first aid. Sebenarnya first aid ni lah yang kita kena advocate lah. Semua orang kena tahu kalau jadi gini apa first kita nak buat. Apa yang kena buat. Emergency tiba-tiba berlaku. Tapi saya rasa sekarang dah ramai yang tahu. Saya cepat-cepat pergi bawah shower doktor. Okay, betul lah. Tapi masih tak dapat elak sesekali. Masih jumpa letak ubat gigi. Tak apa lagi lah. Untuk ubat gigi lah selalunya. Tepung. Tepung pun ada? Tepung. Orang letak saya tak pernah dengar ni tepung. Dia tak tepung. Tepung not as bad lah daripada ubat gigi. Tapi kita masih kata burn guideline-nya tap water, air sejuk. Itu dari segi luaran. Dia akan memudaratkan. Dari segi dalaman ada apa-apa efek tak sebenarnya letak ubat gigi tu? Tak adalah sangat sebenarnya. Cuma satu, bertambah sakit lah. Dua, burn tu elok-elok first degree mungkin akan jadi second degree. Macam itulah maksudnya dia terukkan lagi wound tu. Maksud kalau wound pun, kalau luka tadi kan tanya pasal luka kan, luka pun dia mungkin boleh lebih teruk lah. Elok-elok dia simple je punya luka, letak tu dah jadi lebih inflame, nak baik tu lambat. Lagi lambat luka baik, dia boleh jadi apa? Kuman lah masuk dalam badan. Tu boleh jadi ni, boleh cakap dah pasal kesihatan ni. Saya jaga orang tua-tua doktor. Saya jaga orang tua-tua. Kes-kes backsole ni banyak. Jadi kita ada nak sapu ubat. Dan kalau lama sangat macam mana berapa jam nak pusing kan. Jadi tu bila kita fikir-fikir balik, betul lah. Kalau yang datang dengan saya, sebab saya menjaga kes-kes yang kena buang, yang tak ada waris, yang terabai, yang memang ditinggalkan di hospital. Jadi bila datang dengan kita yang dah duduk dalam ward lama tu, bila keluar masuk, datang kat kita dengan keadaan yang teruk lah maksudnya. Backsole lah. Yang pernah satu badan, belakang habis semua backsole sampai ke kepala pun semua. Jadi benda-benda macam ni berlaku kita tengok kan. Kadang-kadang adalah orang ni cadangkan, yalah mungkin ada produk ni, produk tu, apa yang nak buat kan. Jadi tu yang bila dengar, saya pun nak dapatkan sedikit maklumat. Mana tahu kan letak pula Colgate ke ubat gigi kan tu kan. Tidak. Yang itu hanya untuk gosok gigi je. Dah dibuat untuk ubat gigi. Sometimes orang guna untuk cuci kot. Betul lah. Sebab apa? Sebab dia ada macam menghakis tu lah. Property nak meng-clean kan tu. Menghakis tu lah. Menghakiskan kulit tu. Elok tak ada parut, nanti jadi ada parut. Betul. Exactly. Okay. Menarik. Jangan. Menarik pasal ubat gigi ni. Jangan salah buat kepada semua pendengar-pendengar kita, kepada semua yang melihat. Jangan tersalah. Jangan dibuat. Jangan diteruskan mitos-mitos ataupun perkara-perkara yang doktor dah bagi tahu, reveal hari ni, jangan kita sambung lagi. Kalau perkara itu memang memudaratkan, lagi berbahaya kepada kita semua. Jadi doktor, ada lagi soalan? Saya nak request lah masuk. Boleh masuk je. Saya nak request cuba masuk. Doktor buat dulu sambil-sambil tu. Sebab Okey, doktor, kita nak sambung lagi doktor. Sebab saya dapat banyak juga mitos-mitos lagi ni. Mungkin sampai pukul 9 malam. Jangan. Okey doktor. Orang cakap kolesterol tinggi ni hanya berlaku untuk orang yang gemuk. Betul ke tak betul sebenarnya? Okey. Macam penat je nak jawab soalan yang sama. Dia bukan penat, dia macam nak cakap frustration pun bukan. Saya tahu ulasannya adalah panjang. So saya macam macam mana nak cakap ni macam tu. Tak apa, teruskan. Doktor teruskan sebab ramai yang nak tahu ni. Orang kurus ni sihat lah. Maksudnya orang kurus kolesterol dia rendah. Macam dia ada satu term, nama dia TOFI. Apa itu? Ni widely used juga term ni lah. Thin outside,
fat inside. Okay. Tapi ini lebih banyak digunakan untuk mengulas tentang visceral fat. Lemak yang menyelaputi organ-organ dalaman kita. Okay. Versus kita punya subcutaneous fat ni, fat yang nampak lah, kita yang luar cabai ni. Yes. Orang-orang yang nampak besar, overweight, obese ke, kita dah boleh agak ataupun kita tahu dia ni perlu buat sesuatu. Okey. Kan? Betul. Akan aware lah, jagalah kesihatan semua dan sebagainya. Tapi orang yang kurus biasanya terlepas pandang kan. Sebab dia rasa dia kurus, dia okey. Dia rasa dia sihat lah. Tak perlu weight watch dan sebagainya. Betul. Kebanyakan masa, even dekat dalam klinik, saya memang selalu sangat jumpa pasien yang kurus-kurus itulah yang dia punya kolesterol kadang-kadang lebih tinggi. Okey. Terutama yang mengamalkan sedentary lifestyle, dia kurus. Cuma dia ni banyak sangat tak bergerak, dia tak aktif lah. And then mengamalkan diet yang tinggi kalori. Kan? Tapi dia kurus, tetap kurus. So mana pergi semua kolesterol tu? Betul. Masuk dalam vein. Which is lebih berbahaya. Selaput dia punya organ. Betul. Which is lebih bahaya. Sebab visceral fat yang tinggi ataupun kolesterol yang tinggi, equivalent tu risiko heart attack dan stroke yang lebih tinggi. Okey. Bukanlah saya kata orang obese besar tu okey, diorang okey je asalkan diorang sihat. Apakah maksud sihat tu sebenarnya? Sebab obesity itu sendiri adalah penyakit kronik. So kita tak boleh kira gitu pula. Cuma tak boleh kita kata orang kurus ni semua sihat. Kolesterol dia mesti rendah. Sebab memang acap kali kita memang jumpa kolesterolnya tinggi tapi dia kurus. Sebab apa? Dia stres. Dia punya family history memang semua kolesterol tinggi. Dia familial hypercholesteremia kita panggil. So memang kena masih saring. Terutama kalau kita tahu ataupun rasa ataupun perasan kita ada simptom-simptom ataupun tanda-tandanya lah. Okey, jadi itu dia. Maksudnya yang kurus tak semestinya kolesterol dia rendah. Betul. Jadi apa-apa pun kita kena buat check up lah. Exactly. Untuk kita dapat pengetahuan, untuk kita dapat tahu apa tindakan selanjutnya. Okey, doktor, ada lagi soalan ni. Dia kata tekanan darah tinggi mesti ada simptom. Betul tak? Okey. Ada tak yang tak ada simptom sebenarnya? Banyak. Oh, banyak. Sebab tu dinamakan hypertension ni, uncontrolled hypertension tu silent killer. Okey. Nak cakap hypertension tu silent killer mungkin agak berat sikit lah sebab dia agak common lah. Tak normal tapi dia common. Tapi uncontrolled hypertension is a silent killer. Yeah. Sebab apa? Kalau macam kita yang biasa dengan normal BP. Okey. Kalau first time dia nak naik, kita perasan. Okay. Betul, kita tahu. Tapi kalau kita keep on brush off, maksudnya kita sakit kepala, tapi buat tak tahu, lama-lama badan kita ni belajar untuk snoozekan alam tu. Faham? Macam kita selalu buat bangun tu, kita nak bangun pukul 5, bunyi dah pukul 5 bangun, dah. Snooze, bangun pukul 6. Macam tu lah. Sama juga, teorinya sangat sama. Dia, ciptaan Allah badan kita ni, dia ada ability untuk snoozekan, senyapkan. Sebab dia kata, okey, dia ada benda yang lebih penting daripada nak caga ke kita ni. Senyap kejap. Until lah tekanan darah tu capai tahap yang boleh buat stroke atau heart attack. Dan barulah in crisis. Faham. Sebab tu bila kita kata, kita check kan. Encik ni, kita monitor ni dah 2 minggu, encik ni ada darah tinggi. Tapi saya tak ada sakit kepala pun. Saya okey je. Jadi kita kena educate lah. Kita kata, encik punya badan dah lama sangat ni ada darah tinggi. Kemungkinan besar badan tu dah tak sensitif kepada alamnya. Dan kita tak nak tunggu sampai encik perasan, which is dah sampai 200 over. Bacaan bawah tu dah 100 lebih. Baru encik perasan. Yang kita takutkan adalah tak perasan langsung terus full blown heart attack, full blown stroke, which is dah tak boleh nak dibantu. Dah terlambat lah kan. Tak dapat dia nak nolongnya. Okey, faham. Maksudnya ialah
kena ni lah, kena selalu checking, kena tahu kondisi. Lepas tu yang pasal snooze tadi bagus. So maksudnya kita dah terbiasa, kita rasa tak ada apa-apa. Itu yang sekali tiba-tiba kena heart attack dan sebagainya. Okey, doktor ada lagi ni. Soal kita dapat soalan ni. Dia tanya kalau betul ke penggunaan telefon bimbit ni boleh menyebabkan kanser? Yang letak kat dalam poket lah, apalah, yang selalu dengan handphone lah. Okay. Saya tak sempat nak check dia punya numbers lah, statik semua dan sebagainya. Tapi yang kita sebulat suara the medical fraternity lah, kita sebulat suara percaya, memang dia emit atau mengeluarkan radiasi. Okay. So memang tidak digalakkan untuk penggunaan yang terlalu lama di telinga lah, terutama sebab begitu dekat dengan brain, dan tidak digalakkan dekat dengan kita punya organ peranakan. And kalau ikutkan apa-apa organ yang penting lah. So tidak digalakkan letak di kita punya pelvic area, ataupun di kita punya back pocket. Yang sangat dekat dengan kita punya direct contact dengan kita punya skin, sebab the radiation akan terganda-ganda. Macam bercakap telefon, kalau boleh jangan letak kat telinga, especially kalau cakap telefon yang lama. Buat speakerphone. Kenapa saya tak cakap earphone? Terutama macam airport yang tak ada wayar. Orang duk sama pakai juga. Running semua pakai. Lebih kurang sama juga. Maksudnya kalau penggunaan tu sekejap-sekejap, tidaklah senang untuk dia memudaratkan kita. Badan kita tidak begitu fragile. Tapi kalau dia memang half of the day memang on airport, ini antara orang yang high risk lah. So yes, dia boleh buat radiation, menghantar, memberi kita radiasi, tapi dalam skala yang kecil. Tapi kecil-kecil, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. So kita kena prevent lah. Kita kena usaha prevent. Kena pula kita ni panjang umur. Kan? Penggunaan device tu terlalu tinggi. So kita kena usahakan kurangkan lah kita punya exposure. Termasuk ni. Ini orang lupa kot. Masih tidur. Letak tepi kepala. Biasanya kan? Betul, letak sebelah bantal, sebelah kepala. Boleh. Flight mode. Tapi flight mode pun kalau boleh jauh sikit. So saya pun sedang macam mendisiplinkan diri, sebab selalunya kita ni tertidur dah. So kita make sure device, termasuklah kita punya iPad anak kita dalam bilik tu dijauhkan kan. And educate they all juga. So make sure you flight mode kan, ataupun letak dekat luar is the best. Kena pula nak tidur dekat luar dekat dengan kita punya router wifi tu, off wifi. Ni wifi semua ada pun radiation kan. Kita usahalah kan. Guys, hari ni doktor bagi banyak dah sebenarnya petua-petua ataupun perkara-perkara tentang penjagaan kesihatan ni, tapi yang tentang handphone ni bagus. Maksudnya penggunaan handphone kita, sebab hari ni kehidupan kita semua dengan gadget. Saya yakin kita semua tak kira lah daripada yang kecil membawa kepada yang tua, hari ni semua bercerita tentang handphone. Jadi bila nak tidur pun bawa handphone. Ke mana sahaja dalam poket. So cadangan doktor adalah dijauhkan sedikit. Tak ada direct contact dengan skin kita. Untuk jangka masa panjang. Kalau tak katakan sekejap, you nak pergi ke depan tu kejap, tak apa je. Faham. Alright, jadi kepada semua pendengar Peduli Radio, hari ini kita berada di dalam Peduli Radio, radio kebajikan pertama di Malaysia, yang mana di sini kita kupas kisah-kisah NGO, kisah-kisah kebajikan, kisah-kisah inspirasi dan pengetahuan-pengetahuan kepada masyarakat supaya kita dapat satu maklumat yang baru kepada anda semua. Jadi hari ini bersama dengan Dr. Sakinah daripada Klinik Anda Wangsa Melawati, kita bercerita sebenarnya tadi tentang mitos dan juga fakta kesihatan yang masih ramai yang tak tahu. Jadi hari ini kalau kita cerita tentang pemakanan, gaya hidup, ada juga golongan ataupun orang yang dia kata kalau makan makanan organik tu akan jadi lebih sihat, sentiasa sihat. Betul ke doktor? In a way, yes. Sebab dia kurang kontaminasi dari pesticide dan sebagainya. Cuma kenapa kita tak boleh nak jual sangat idea ni? Sebab makanan organik tu mahal. Okey, betul. Melainkan you tanam sendiri. Kan? Tapi itu tidak berapa feasible lah.
tidak berapa feasible untuk semua jenis makanan. So, apa yang kita boleh buat adalah kita kurangkan exposure tu dengan cara antaranya lah. Mana yang kita boleh tanam sendiri, kita tanam sendiri, betul? Okey, betul. 2, kita bersihkan dengan betul. Kita make sure kita bersihkan dulu buah-buahan tu, especially Sayur. Exports one, Betul, kan. betul. Kita bersihkan dulu untuk minimumkan. Sebab Alhamdulillah badan kita ni datang dengan filters. Macam kalau kita kata, kena program detox ni, kena ambil air detox tu, air detox ini. Tapi kita tidak fokus kepada menjaga organ filtration kita sendiri, which kita punya buah pinggang dan kita punya hati. Allah dah bagi ni, tapi kita lupa nak jaga yang dua ni, and kita keep on cari external detox. Namun kita tak nak jaga sistem detox kita sendiri, which is auto. Kan? So macam mana kita nak jaga? Kita kena jaga kesihatan kita lah. Kita punya dietary, kita punya lifestyle dan sebagainya. Cuma kalau ditanya, in a way makanan organik ni lebih sihat sebab dia tidak menggunakan pesticides. Tapi kosnya selalunya sangat mahal. Until and when kita boleh cari jalan dan cara untuk meng-cost efektifkan makanan organik ni, saya rasa it's not feasible lah untuk kita limitasikan pemilihan pemakanan tu kepada yang organik sahaja. Kita belum lepas sebenarnya ni, Syafiq, nak pilih sayur dengan pilih makanan proses. Itu pun kita belum lepas. Betul. Selagi kita belum lepas pilihan yang sihat itu, be it sayur organik atau tidak organik, saya tak rasa kita perlu begitu. Kan dalam Islam kita ada macam jangan over sangat dalam pemilihan tu. Macam contoh dalam bab halal pun, kita diajar dalam agama untuk tidak, okey, coklat ni betul halal, duit orang tu bangunkan coklat Coco Factory dia tu dari mana? Maksudnya itu dah terlalu ekstrim sangat. We cannot be terlalu ekstrim dalam pemilihan sesuatu perkara. So pada saya, fasa kita ni lah, masyarakat kita ni masih di fasa yang we choose the real food walaupun dia bukan organik. Sangat lebih baik daripada kita kekal dengan kita punya rutin makan the processed food dengan the fast food. Baik, menarik sebab yalah, kadang-kadang ada juga yang kata kena makan organik, cari barang organik. Tapi sedangkan dalam kehidupan hari ni kan macam-macam ada. Yang itu pun kita masih lagi. Sebenarnya sebelum dia pilih makanan organik tu, sayur biasa tu pun dia tak makan. Betul. Sepatutnya kan. Masa dia rasa tak boleh nak konsisten, this is too much. So dia tinggal terus sayur. Dah jadi efek lain kan. Yes. Okey, sebelum kita nak ke penghujung-penghujung ni, kita diam tak diam dekat sejam dah, doktor. Itulah, saya memang dalam klinik saya ni lah yang terjadi. So kan diam tak diam. Staff saya kan, doktor ada patient tunggu ya. Ada next appointment tunggu. Tapi doktor, kita masuk segmen jam kepada kesihatan warga emas sikit. Kadang-kadang adakah lupa perkara kecil tu semasa usia tengah meningkat ni merupakan tanda awal nak ke arah nyanyuk, demensia? Adakah itu tanda-tandanya? Yes, can be tanda-tanda. Tapi demensia ni dia ada yang ekstrim, which is Alzheimer. Demensia tu bukan sentiasa adalah Alzheimer, tapi Alzheimer datang dengan demensia. Faham. So lupa-lupa yang dia ada dia punya questionnaire biasanya. Kalau nak pergi haji pun ada questionnaire untuk pastikan orang ni tidak ada demensia yang ekstrim, yang teruk sampai dia mungkin tak boleh nak jaga diri dia sendiri kat tanah haram. So tanda-tanda awal betul, tapi kalau masih ringan, dia masih boleh ditrain. So the brain gym kan masih biasa buat kot kat center kan. Brain gym tu bukan untuk kanak-kanak je. Sebenarnya orang dewasa pun kita perlu mula awal untuk kita tidak develop dementia terlalu awal. Eventually lah, memang dalam Quran pun disebut kita datang dengan macam bentuk kanak-kanak, bayi tak tahu apa-apa, dan kita akan berakhir macam tu juga. Betul. So Allah dah janji. So kita memang tak boleh nak elak kalau lah kata antaranya umur kita tu panjang. Tapi kita tidak nak yang jenis yang ekstrim. Yang sampai jatuh ke Alzheimer tu, ataupun nauzubillah min zalik, sampai ke tidak mampu nak jaga basic kendiri lah. So itu yang kita nak cuba elakkan. So antaranya memang umur-umur middle age ni lah yang kena usaha dari sekarang. Betul. You cannot reverse it. Susah nak reverse kalau dia dah develop kan. Tapi kalau sekarang ni kita start guna kita punya brain, exercisekan kita punya brain, insya-Allah dia tidak akan start terlalu awal, dan insya-Allah dia tidak, kalau ada pun tak begitu severe.
tak ekstrim lah. Doktor, selalulah doktor tengok pesakit-pesakit kan, selalu umur yang keberapa ni ada potensi nak ke arah nyanyuk ni? Dia lewat. Sekarang kita memang bergerak ke arah nation tua. Betul, negara menua 20-30. Exactly. Betul. Kita punya umur pencen pun 60. Betul. 55 tu pencen awal. Betul. So sepatutnya sekitar 70 ke atas lah. So, kebiasaannya lah 70 ke atas. Betul. Lah. Tapi biasanya kalau orang yang ada macam ada chronic illness ke, selalunya sebenarnya orang end up nampak macam seakan-akan dementia ni bila dia stroke. Kan? So dia memang ada infarct ataupun rupture, rosak kawasan brain dia tu, dan tak boleh nak elak lah. Betul. Dia akan makan ke situ lah. Sebenarnya itu adalah macam secondary lah, bukan yang primary.